Assalamualaikum, kembali lagi ke channel kami. Channel pula vlog. Tahu pula saya. Vlog kami yang ke-10 rasanya. 10 ke 9. Kelaklah ambil lihat balik. Okay, hari tu kami nak ke muka. Kami buka slot terapi di muka. Jadi kita orang nikmatilah vlog perjalanan kami ke muka dan aktiviti kami di Mekah lah, perjalanan kami ke Mekah, aktiviti kami di Mekah. Okey, untuk kami sediakan tempat duduk malam lah, kami tak tinggi gila. So mesti mongkah bantal lah supaya sampai kaki. Aduh, malam lah, tinggi gila tak kan. Okey, jom kita mulakan perjalanan. Tapi sebelumnya isi minyak dulu di Petronas yang berdekatan lah. Okay, Alhamdulillah dah siap isi minyak diesel. Jangan salah minyak kalau rosak enjin kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom mulakan perjalanan kita dan layanlah nyanyian dan lagu yang kami pasangkan di kereta tu. Videonya entahlah siapa cun, jadi makin telefon je lah dengan lagu. Okay, jadi kita dah naik ke jambatan cepat tu. Kita shortcutkan perjalanan pakai Coastal Road. Kami isi pakai Pen Borneo lah. So pakai tu Pen Borneo Coastal Road ke Mekah ya dah makin bagus lah. Nasi kedai dulu ada lubang-lubang, banyak lubang. Makin baik lah. Jadi di hadapan klip video tu kelak, anda saksikanlah yang ada kejadian berlaku tayar kami pecah. Toknya kami berbiran masa tu ngaipak ke diri. Ku batuan. Sebab masa tu kami lambai-lambai tangan, belum ada orang nak berhenti. Cita lah, tak mungkin sidaknya takut kah ataupun ialah sidaknya susah nak berhenti kah ataupun bergaut ke destinasi. Jadi tu Alhamdulillah dah ada bantuan. Ialah sidaknya sekolah mau berhenti nolong kami. Jadi kita saksikanlah perbualan kami dengan sidaknya. Syukur sidak tu datang nolong kami, Alhamdulillah, dengan izin Allah juga. Ya Allah, syukurlah atas sidak tu nolong kami. Sanggup berhenti nunggu sanggup berhenti nolong kami dalam cuaca yang panas terik macam yang udahlah lelah memancing kayak nolong lagi muka tayar ya, walaupun ada tool yang kerja berat juga ya lah. Jangan kita ingat sidaknya laki si kepak panik kepak je orang laki cewa. Tapi Alhamdulillah lah ya Allah, terima kasih ya Allah, berikan bantuan di saat kami memerlukan. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Karim baru. Nah, nombor kami mau ada mau atau tulang kah, spot massage kah, kami bagi free je. 1 2 3 4 masuk YouTube tu, okey? Sini. Okey? Tinggal tu lah. Sini bangun. Belum buka lagi je. Jangan buat. Duh, masalah, tolong. Ada salah. Mudahan si kumpau kat tok. Bawa balik mancing kah? Oh, pak casting haruan. Si ikan. Pesan ikan. Oh. Yang seorang yang kumpau. Oh, casting lah. Oh. Ingat kontak kami Boleh. Sini gede. Free je. Si kami bergerak. Tok kami nak buka dekat King Ing Hotel. Oh. Esok pun ada macam mau. Boleh? So kami balik paling-paling mau tahu amal lah tak. Kami boleh stay lagi esok. Sini mau dapat. Ada dekat Facebook kah? TikTok kah? TikTok Nahla Rumi. Kelak lah ambil siapa lah kelak kontak je ke nombor ya. Okay. Free je. So dah tolong tok.
Masih mau belanja makan. Contoh orang gago-gago. Okey, masih Okey, dapat tu masuk dalam konten kami tu tak. Syukur ada tool. Musik cukup tool. Susah juga ya. Tapi kereta tu memang lengkap lah. Alhamdulillah. Lama je start tak? Dalam dekat sejam lah. Sunbathing. Okay, Baba. Masih Alhamdulillah dah siap pun. Tayar spare kena pasang dengan bantuan sidaknya tadi. Syukur Alhamdulillah. Tok kami nak singgah ke Shell dekat Mekah kelak untuk isi angin lah dekat tayar ya. Sebabnya kurang angin tayar ya. So perlu diisi lah. So kita dah mau sampai ke Shell, dipendekkan cerita, dah mau sampai ke Shell Mekah. First simpang masuk yang ke pasar Mekah ya, belah kanan. Kesiannya Shellnya si susah mau nangganya. So lepas kita nak jambatan kuningnya memang terus nampak lah bangunan Shell letak. So untuk kita teruskan perjalanan. Alhamdulillah kita dah sampai ke Shell Station. So kita parking bagus-bagus, parking yang menghalang kenderaan lain, supaya mengganggu lah laluan trafik. Okay, kami isi angin tu dalam 220, 230 macam ni. Jangan terlalu terlalu tinggi gila. Angin pun pressure ya tak. Kalau tinggi gila bagus, jangan cepat bunganya makan bah, ataupun takutnya pecah kelak munnya terlampau penuh. Faham sih apa yang kami cuba sampaikan tu. Masih faham kan je lah. Okey, dah siap pam tayar, bau senang hati dan lega hati dah. Angin tayar yang tak dah diisi. Ya kurang angin tayar belakangnya. Udah bawa. Alhamdulillah kita dah sampai ke Mekah. So kami berjalan menuju ke Zeus. Akhirnya Mekah dah ada Zeus. Kami mau ialah take away americano untuk kami bekal dan minum-minum di hotel lah, ataupun di tempat kami makan kelak lunch. Kita brunch lah, so kami belum minum pagi dek. So sekalikan dengan tengah hari kita brunchnya untuknya Zeus Mekah. Best lah, ada Zeus dah dekat Mekah tu. Okay, kita masuk ke dalam Zeus. Kita masuk. Air kami dah siap. Kami beli botol jimat sikit, boleh berapa kali minum. Boleh berapa kali minum. Tuang tambah lagi air. Sangat menjimatkan lah. Ni ada macam-macam lah nak dalam botol tu, tapi semua apa jenis air dan pun kopi yang dibotolkan ada dalam botol tu. So kena kita orang check lah dalam app Zeus yang ada tulisnya. Not ni yang ada, not ni yang ada dalam bentuk botol. Tapi dalam bentuk botol yang baru tu memang style lah. Ni ada tempat pegang dekat penutup botol ya. Yang style. Sebabnya boleh di recycle juga botolnya. Botolnya kaca kan. Tak nangga tadi kaca. Okay. Tok kita nak ke
nak ke hotel dulu, check in dulu, and then baru kita pergi lunch lah. Okey, kata kami nak pergi check in tadi. Lu siapa check in dulu, belum di housekeeping lagi. Kali orang yang lambat keluar kot. Jadi kita pergi lunch lah dulu. Sementara menunggu bilik kami yang siap di housekeeping. Isi perut dulu lah. Gedung memang dah rasa lapar tu. So kami akan lunch dekat Bilem Coffee and Pastry kah? Bake and Pastry lah. Bilem lah. Yang penting Bilem namanya. Bilem Cafe. Okay? Boleh check dekat, boleh cari search dekat Maps. Memang ada. Memang ada dekat Maps. Tidak pun nama kedai lah. So, let's go. Kita pergi lunch sama-sama. Kita nangga, kami makan lah. Okay, jom. Dah siap parking bagus-bagus tak? Dan menu apa je kita? Menu makanan. Oh. Menu makanan ada yang ni menu kopi tiam. Untuk air kami orang kopi kami orang. So ada. Okay. Yang non kopi ada. Okay. No, salmonnya set dah kah? Salmon ada. Oh. Okay. Kami ambil barang. Tengok saya tutup tadi. Yalah mau tanya. Oh dia dah gabung satu building kan? Oh, dah ke start Tinggal lah. sini semua ya. Okay. Kami mau grilled salmon. Makan stop. Kau dengar? Ya. Habis jam telur ni. Oh. Nah, konten. Jumsai. Ada. Juga? Peno kah? Langsung ni pulik. Kau full lah sudah tahu. Enggak full enggak. Okay lah. Ke mana Okay. Bye. Sama.
Alhamdulillah dah selesai makan. So kita gerak ke farmasi. Kami mau cari sarung tangan untuk kami pakai masa terapi orang lah. Kita akan pergi ke PMJ Pharmacy. So dah mau sampai dah tu. Okey, kita dah sampai ke PMJ Pharmacy. So jom cari sarung tangan yang kami mau cari ya. Adakah sarung tangan yang kami cari ya ada kasih dekat situ? Alhamdulillah ada yang ya jenis glove yang kami cari tu. Finally jumpa dekat PMG situ. Yang jenis vinyl pun. So kalau yang latex kurang nyaman lah, kurang selesa kami nak pakai. Tak vinyl tu ada selesa lah sebabnya macam soft je. Macam ni nama dah. Kat soft macam nyaman lah untuk di kulit kita tu. Kalau nya bergesek kat kulit ya, dia rasa selesa lah. Begitu. So tengoklah saiz apa yang sesuai tu, S ke atau M. Tapi kami selalu pakai S, cuma yalah takutnya terlampau ketat. So tengoklah ukur lo tangan. Siapalah kami confirmkan lagi dengan sidak farmasis tak lah. Hello. Nya cek untuk kah? So S lah. S lah. Okay. Selamat pakai M. Ada contoh kah? Takut S1 lalu kata. To M kah? M. Oh M. Oh benar-benar. Okay, bagus. Ambil tu Ustaz. Ambil M ah. Oh, kami mau note ya. Cepat, kami ambil saiz M ah. Bagusnya tu, bagus. Okay kah? Okay masuk. Oh. Ada member. Ada? S1. Hah? Ni style sikit dalam telefon. 19 minit 90. Okay, ambil pakai paperwave kan? Pakai plastik ke? Sibuk. Boleh juga. Okay, masa kita Shum.
Okey. Kau ada. Jom. Oh, padu. Okey, masuk. Masuk Okey. Okey, mu lagi. Laju Okey, mu sen enggak bau katil ya. Lihat dulu. Sip bawang ya. Okey, isi nama, alamat nak kampung sengen lah ataupun kedau diam di lagak nombor kah ataupun lot. Isi kem pun isi dibu baca baru tanda tangan.